Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17 dari 40 hadis tentang keagungan Al-Quran di bawah judul Al-Quranul Azim Wasiatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Talhah bin Musarrif, beliau berkata, Sa'altu Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah wasiat? Faqala la. Maka beliau berkata, la, tidak. Faqultu kaifa kutiba 'alan nasil wasiyatu au umiru bil wasiyah? Kalau demikian, kenapa manusia diwajibkan untuk berwasiat atau mereka diperintahkan untuk berwasiat? Al beliau menjawab, ausa bi kitabillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah